Bila nak tukar bateri iPhone, ramai yang akan tanya, better ambil OEM ke ataupun genuine Apple? Okey, kalau kau ambil genuine Apple, memang dia keluar verified dan detect battery health dalam iPhone tu sendiri. Tapi harga dia agak mahal. Kadang-kadang boleh cecah 400 dan ke atas, dan proses pun dalam masa 2 ke 3 jam. Berbanding dengan OEM bateri pula, kalau jenis yang bagus macam kita guna ni, dia tetap boleh check battery health guna third party tool. Malah ada yang boleh support Apple diagnostic juga. Yang bestnya ada versi high capacity, tahan lebih lama daripada yang original. So, walaupun unverified, OEM ni tetap ok asalkan kualiti dia premium. Dia tak akan panas dan tak kembung dan bateri tak cepat drop. Phone yang korang tengok ni adalah iPhone 13. Customer request untuk tukar high capacity battery sebab dia dah tak tahan asyik kena bawa power bank ke hulu ke hilir, So korang tengok proses kita buat dan let's go. Korang rasa battery health berapa persen baru patut tukar? Cuba share kat komen bawah ni. Kalau kau nak tukar bateri ikut bajet dan keperluan, datang je kat Magista Studio. Kita check dulu, free diagnosis, tak ada paksaan. Ciao, bete.